Mohon guru-guru mengambil tempat yang telah disediakan. Selaut budi seindah memori. Yang berusaha Encik Alias bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Islam, yang diraih Puan Nur Rasidah binti Muhammad, mantan Guru Sekolah Kebangsaan Islam. Yang berusaha Encik Muhammad Saiful bin Abdul Kadir, mewakili PIBG Sekolah Kebangsaan Islam. Barisan Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Islam, yang dihormati barisan guru-guru, wakil PIBG, wakil PIBKS, dan yang dikasihi murid-murid Sekolah Kebangsaan Islam sekalian. Bukan sekadar meraihkan, tetapi menghargai sebuah jasa dan pengorbanan. Alhamdulillah, rasa syukur disampaikan kerana dengan limpah kurnia dan keizinan dari Allah Ta'ala, kita semua berkesempatan untuk meraihkan persaraan Puan Nur Rasidah binti Muhammad dalam majlis yang cukup istimewa, yang mana bukan sekadar majlis perpisahan, tetapi tanda kasih, penghargaan dan penghormatan buat insan yang telah mewarnai dunia pendidikan di Sekolah Kebangsaan Islam. Warga Dewan sekalian, sebelum tirai majlis ini disingkap sepenuhnya, marilah kita tunduk sejenak, menadah tangan, memohon kehadrat Ilahi. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Duduk sedia, tanda tangan, bersedia untuk mengaminkan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kami berdiri di hadapan insan yang dihormati. Dengan linangan air mata kami ucapkan kata terakhir ini. Selamat berpisah, Cikgu Nur Rasidah. Cikgu kami takkan lupa. Memuji curah dengan penuh setia, semangat hingga di dalam jiwa. Selamat berpisah, Cikgu tercinta. Doa kami senantiasa bersama. Semoga Cikgu terus percaya di mana jua Cikgu berada. Abadi, semunciku dalam ingatan ini. Kekurangan nasihat yang diberi menjadi bekalan hingga ke mati. Setiap langkah Cikgu menapak pergi, ada doa kami yang mengiringi. Terima kasih atas segala jasa, hanya Tuhan mampu membalasnya. Selamat berpisah, Cikgu Nur Rasidah. Cikgu kami takkan lupa. Memuji curah dengan penuh setia, bersemangat hingga di dalam jiwa. Selamat berpisah, Cikgu tercinta. Doa kami senantiasa bersama. Semoga Cikgu terus percaya di mana jua Cikgu berada. Cikgu menapak pergi, ada doa kami yang mengiringi.
kasih atas segala jasa, hanya Tuhan mampu membalasnya. Selamat berpisah. Cipuno Rasida. Selamat berpisah, Cipuno Rasida. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya, pintunya terbuka. Di sini juga memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada lupa. Mengalun suara sesuri bisikan hati, seiringan mencari haluan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga, pintunya terbuka. Di sini juga memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit juga termanis, semuanya bagiku sendiri. Ku nikmati buat selama-lamanya. Di sini juga memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama, kenangan bersama, kenangan bersama. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Alias bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Islam, yang diraikan Puan Nur Rasidah binti Muhammad, yang berusaha Encik Muhammad Saiful bin Abdul Hadir, mewakili Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Islam, yang berusaha Encik Amizi bin Azali,
Penelungkanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Islam yang berusaha Encik Zainul Adha Guru, Encik KPIBG dan rakan-rakan Sekolah Kebangsaan Islam yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirapatkan pada Yang Maha Berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kuasanya dapat kita bersama-sama meraihkan Majlis Selaut Budi Seindah Memori sepenuh persaraan Cikgu Rasidah binti Muhammad. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam satu tulisan karya agung Johann Paul Friedrich Nietzsche, iaitu seorang penulis masyhur dari Jerman, ada menyatakan bahawa man feelings are always purest and most glowing in the hour of meeting and farewell. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan setiap perpisahan pasti amat menyedihkan. Hari ini kami berasa terharu dan sedih kerana bakal kehilangan seorang guru yang kita sayangi dan kasihi. Pada kami, Cikgu Rasidah bukan sahaja seorang guru tetapi ibarat seorang ibu dalam sebuah keluarga besar Sekolah Kebangsaan Islam. Namanya is a way of holding into things you love, the thing you are and the thing you never want to lose. Itulah Cikgu Rasidah kita. Lembut, tenang namun tetap tegas dalam menjalankan tanggungjawabnya. Itulah butir-butir kata yang dapat digambarkan mengenai Cikgu yang perlu dicontohi dan diteladani oleh kita semua, terutamanya warga SK Islam. Hadirin sekalian, sepanjang tempoh lebih kurang 26 tahun berkhidmat di SK Islam, Cikgu Rasidah telah banyak menyumbangkan jasa. Beliau bukan sahaja seorang guru yang penyayang, melakukan tugas dengan hati yang tulus, ikhlas, malah mementingkan kebajikan murid. Beliau juga seorang guru yang rajin dan berdedikasi serta sentiasa memberikan yang terbaik untuk kami di sekolah ini. Saya berharap agar hubungan silaturahim antara Cikgu Rasidah dan anak-anak didik serta warga SK Islam akan terus terjalin erat. Sesungguhnya jasa dan budi yang ditabur tidak akan dapat dibalas dan tentunya akan dikenang sampai bila-bila. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya Wan Alisha Zahra sebagai wakil murid ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Rasidah binti Muhammad yang tidak pernah mengenal erti jemu mendidik dan mengorbankan waktu demi kami, anak murid ini. Sesungguhnya segala ilmu yang dicurahkan amat bermakna buat kami. Hanya doa yang mampu kami titipkan pada Cikgu sebagai ganti atas segala pengorbanan dan curahan ilmu yang pernah diberikan. Semoga Allah merahmati setiap apa yang dilakukan oleh Cikgu selepas ini dan sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang baik untuk meneruskan kehidupan selepas usaha nanti. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Benarlah kata pepatah, yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Namun yang hilang tidak akan sama dan akan tetap kekal dalam ingatan. Begitu juga dengan bersaraan Cikgu selepas ini. Maka tiada lagi kelibat Cikgu di Sekolah Kebangsaan Islam, namun memori kita bersama tetap utuh di ingatan kami semua. Saya bagi pihak murid-murid memohon maaf pada Cikgu atas segala kesilapan yang telah kami lakukan. Kami doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan rahmat dan peliharaannya kepada Cikgu serta keluarga, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan dan ditambahkan ilmu pengetahuan bagi manfaat agama, bangsa dan negara. Sebelum mengundur diri dengarkan beberapa rangkap pantun daripada saya. Tuan Pati tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan puan alami, moga tenang nikmati hidup. Pahat papan serupa dahulu, bau kain daun cerman. Lihatlah puan di dunia baharu, ukur terjalin usah terulang. Pandai terbilang putra perkasa, tengok puteri akan dicari. Andai ada ruang dan masa, tengoklah kami bubarkan murid-murid. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Alias bin Arifin, Guru Besar SK Islam, yang diraikan Puan Hajah Nur Rasidah binti Muhammad, Encik Saiful bin Abdul Kadir, Wakil PIBG,
Encik Ahmad Zain, Encik Ramizi bin Razadi, penolong kanan pentadbiran. Encik Ahmad Zainul Adha bin Muhammad, penolong kanan hal ehwal murid. Encik Mazri bin Mak Hussein PKK, rakan-rakan guru dan anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna ini bagi meraihkan persaraan seorang insan yang cukup kita hormati dan sayangi, iaitu Puan Hajah Nur Rasidah binti Muhammad atau dikenali sebagai Cikgu Nur Rasidah di kalangan anak-anak didik beliau. Hari ini merupakan hari yang penuh emosi, bukan hanya buat Cikgu Nur Rasidah, tetapi juga buat kami semua yang telah berkongsi begitu banyak kenangan, pengalaman dan masa bersama beliau sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di SK Islah. Agak lama anak-anak, 26 tahun. Banyak kenangan yang beliau akan tinggalkan kepada kita. Banyak memori indah yang akan kita kenang sampai bila-bila. Cikgu Nur Rasidah bukan sekadar seorang rakan sekerja, malah sahabat pada kita. Dengan kecekalan, dedikasi dan sikap rendah diri beliau, Cikgu Nur Rasidah telah memberi sumbangan yang besar dalam membina dan memajukan sekolah kita ini. Secara peribadi, saya telah mengenali Cikgu Nur Rasidah selama 23 tahun. Hampir separuh daripada usia dewasa kami bersahabat. Saya amat kagum dengan kepribadian beliau. Semoga kita semua juga boleh menjadi seperti beliau. Selama 29 tahun beliau berkhidmat, pelbagai pencapaian telah diraihkan. Namun, lebih penting daripada itu ialah warisan nilai kerja, semangat berpasukan dan hubungan silaturahim yang ditinggalkan. Sungguh, ketiadaan Cikgu Nur Rasidah akan dirindui oleh rakan-rakan dan anak-anak Islah amnya. Kami tahu hari ini bukanlah hari pengakhiran, tetapi satu permulaan baru dalam fasa kehidupan Cikgu Nur Rasidah. Kita tidak akan dapat lagi melihat sosok tubuhnya yang merupakan cikgu yang pada awal datang ke sekolah. Kami doakan agar Cikgu Nur Rasidah diberikan kesihatan yang baik, kelapangan masa dan kebahagiaan bersama keluarga tersayang. Cikgu Nur Rasidah, gunalah masa persekarang ini untuk menikmati hidup, melakukan perkara-perkara yang mungkin tertangguh sebelum ini, dan mencipta kenangan indah yang baru. Dah? Aku sayang dunia dah, okey tak? Okey. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala jasa, tunjuk ajar dan kenangan manis yang telah dikongsi bersama. Semoga hubungan kita kekal erat walaupun tidak lagi bertemu di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga dewan yang dimuliakan, susun atur bicara di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Terima kasih kepada Ustazah Nia Anida selaku pembuka acara majlis pada
tengah ini. Yang saya hormati Encik Muhammad Ramizi bin Razali, Penekanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Islam, yang diraih Puan Hajah Nur Rasidah binti Muhammad, yang saya hormati juga Encik Saiful bin Abdul Qadir selaku jawatan kuasa PIBG menggantikan YDP yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini, pada hari ini. Encik Ahmad Zainul Adha bin Muhammad, Penekanan Hal Ehwal Murid, Encik Mazri bin Muhammad Hussein, Penekanan Kurikulum, guru-guru serta anak-anak SK Islah yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat sama-sama berkumpul di Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Islah ini bagi meraihkan satu majlis yang penuh bermakna buat Puan Hajah Nur Rasidah, iaitu Majlis Selaut Budi Seindah Memori. Syukur alhamdulillah kita dapat laksanakan majlis tersebut dengan suasana yang agak harmoni, cuaca pun insyaAllah mengizinkan. Jadi saya pertamanya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa kerja yang telah pun bertumpus lumus untuk merancang, mengelola dan melaksanakan majlis pada tengah hari ini, iaitu di bawah kelolaan Kelab Kebajikan Guru dan Kaki Tangan Sekolah Kebangsaan Islam. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa kerja serta semua guru yang telah pun memberi kerjasama dan komitmen padu dalam menjayakan program pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini merupakan hari yang tercipta satu sejarah dalam diri Puan Hajah Nur Rasidah, kerana hari ini merupakan hari terakhir beliau digelar sebagai seorang guru yang rasmi, dan juga merupakan hari terakhir beliau bergelar sebagai seorang penjawat awam. Dan sememangnya hari ini adalah hari yang begitu bersejarah buat diri Puan Hajah Nur Rasidah. Walaupun hari terakhir sebagai seorang guru, namun panggilan guru itu tidak akan berakhir di sini. Kami warga Sekolah Kebangsaan Islam sememangnya akan merasa kehilangan seorang guru yang penuh dedikasi, yang sangat komited dalam melaksanakan tugasan, dan sememangnya yang patah dan tumbuh itu akan ada pengganti, tetapi yang ganti itu tidak semestinya sama. Sememangnya kami amat merasakan kehilangan seorang guru yang penuh dedikasi, dan kami di Sekolah Kebangsaan Islam ini sentiasa mendoakan agar kehidupan Puan Hajah Nur Rasidah selepas pada ini akan lebih bermakna, diberikan kesihatan yang berpanjangan
serta kesejahteraan. Pilihan persaraan ini adalah pilihan wajib, pilihan persaraan pilihan, bukannya persaraan wajib. Cikgu Dah ni dia muda lagi sebenarnya, baru 56 tahun, ya. Namun begitu, saya ucapkan tahniah kerana sempat menamatkan kerjaya sebagai seorang guru sehingga garisan penamat, walaupun pilihan untuk bersara itu selama 56 tahun, iaitu selama untuk PJ pilihan 56 tahun. Saya cukup yakin dan percaya selama kurang lebih 30 tahun menabur budi, menabur bakti, berkhidmat untuk negara ini sebagai seorang pendidik, saya yakin usaha yang telah dibuat oleh Puan Hajah Nur Rasidah sudah ramai di luar sana anak-anak didik di bawah didikan Puan Nur Rasidah telah pun mencapai kejayaan dalam diri masing-masing. Sememangnya tempoh 30 tahun itu adalah satu tempoh yang amat panjang. Bukan satu tempoh yang amat singkat. Hampir hampir setengah abad. Ya? Hampir setengah abad ataupun 3 dekad. 30 tahun ini ialah 3 dekad. Betul? Betul matematik? 10 tahun, 1 dekad sama berapa tahun? Ya? 10 tahun. Hampir 3 dekad. Puan Hajah Nur Rasidah telah pun menabur bukti, menabur bakti, menabur budi, mendidik anak-anak di seluruh khususnya di Sekolah Kebangsaan Islah ini selama 26 tahun. Dan sudah tentunya dalam tempoh itu ada suka duka, asam garam sebagai pendidik itu sudah biasa. Saya rasa menjadi lumrah kepada kita sebagai seorang pendidik untuk melalui sangat-sangat begitu. Sudah menjadi lumrah kepada kita. Kita akan lalui ada suka, ada duka, ada pasang, ada surut di dalam dunia pendidikan ini. Namun begitu, saya cukup berbangga kerana Puan Hajah Nur Rasidah ini dapat mengharunginya dengan penuh ketabahan dan ketenangan. Dan kami sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih di atas segala budi yang telah ditaburkan kepada anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Islah ini. Benarnya tak kena mana, baru sebulan kena kecek banyak tu. Baru sebulan baru kena Hajah Rasidah ni, baru sebulan. Kuat goreng ni tak? Okey, tak. Saya telah pun bersama dengan Puan Hajah Nur Rasidah di sini sebelum ini selama 20 tahun dan kami sama-sama dalam skuad akademik pun kita pernah bersama-sama untuk peningkatan kecemerlangan UPSR tahun 6 dan di dalam bidang perusahaan PIBG Puan Rasidah juga seorang senior memegang jawatan bendahari. Ini nak dikata tetap double pencing, sama pencing dia pergi jawatan bendahari itu. Pah ni tak tahu siapa nak bagi, dia fikir dah, dia tak tahu nak bagi kepada siapa guru yang akan memegang jawatan bendahari. Jangan risau, nanti kita cari. Puan Rasidah, Pah ni tak sedap mikir dah. Dan di kesempatan ini juga saya sebagai Ketua Sekolah Kebangsaan Islah ini mengambil kesempatan mewakili semua guru
untuk memohon kemaafan daripada Puan Haja Nur Rasidah sekiranya sepanjang kita berkhidmat bersama ada yang tutur kata ataupun budi bicara yang tidak tersengaja, yang terguris ya. Manalah tahu ya, dalam keseronokan kita berbicara ada yang tersinggung, ada yang terasa. Dan saya selaku ketua di sini mengambil kesempatan untuk memohon kemaafan. Dan walaupun Puan Haja Nur Rasidah hari ini hari terakhir, namun saya cukup yakin hubungan kita, ikatan persahabatan kita tidak akan terhenti di sini. Dan kita tidak akan terhenti di sini. Hubungan jalinan persahabatan ini akan terus berkekalan sehingga akhir hayat. Sebab apa? Sebab saya yakin persahabatan yang kita bina ini adalah berdasarkan keikhlasan. Berdasarkan keikhlasan. Jadi apabila kita melakukan suatu perkara itu dengan ikhlas, ianya akan kekal selama-lamanya. Jadi itu saja. Sebelum itu saya sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa kerja yang telah pun menjayakan program yang penuh bermakna pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Encik Saiful kerana berkesempatan untuk bersama-sama kita meraihkan program pada pagi ini. Dan itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar. Sebelum saya bagi ucapan, saya nak betul bang. Saya 58 bukan 50. Tua dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada pengacara majlis Encik Anida. Yang dihormati Encik Arifin bin Yang dihormati Encik Alias bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Islam, Encik Muhammad Ramizi bin Azali, PKP Sekolah Kebangsaan Islam, Encik Ahmad Zainul Adaha bin Muhammad, PKM Sekolah Kebangsaan Islam, Encik Mazri bin Mak Husin, PKK Sekolah Kebangsaan Islam. Terlupa, sorry. Encik Saiful bin Abdul Kadir, maafkan saya, tertinggal. Wakil PIBG, AJK PIBG. Rakan-rakan guru yang saya kasihi dan anak-anak didik yang cikgu sayangi sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengatamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian pihak sekolah mengadakan majlis yang begitu indah dan bermakna buat diri saya. Kalau tengok saya yang tak pernah bersolat pun dikerjakan oleh rakan-rakan. Pada hari yang bersejarah ini, saya berdiri di hadapan semua dengan perasaan bercampur bau, bersyukur, terharu dan juga sebab meninggalkan anak murid yang saya sayangi dan berpisah dengan kawan-kawan yang selalu bergurau senda dalam bilik guru dan kawan-kawan yang banyak membantu saya, terutama sekali Cikgu Asidawati,
Asalkan saja keberhasilan dialah yang saya cari. Kemudian Cikgu Ustazah Anita banyak membantu saya. Terima kasih saya ucapkan. Setelah hampir 26 tahun berkhidmat di sekolah ni, tibalah masanya untuk saya melangkah ke fasa baru dalam kehidupan saya. Doakan saya. Saya ingin menekankan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, rakan-rakan guru serta seluruh warga sekolah yang telah memberi sokongan, dorongan dan semangat, terutamanya ketika menghadapi saat-saat sukar sebagai seorang pendidik. Terlalu banyak kenangan indah yang terukir. Dari gelak ketawa di bilik guru, keletihan selepas aktiviti kurikulum, hinggalah ke saat manis menyaksikan kejayaan anak-anak didik yang membanggakan. Saya percaya bahawa menjadi guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik hati dan membentuk jiwa nurani. Di sinilah saya banyak belajar tentang kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang. Saya juga ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang perkhidmatan saya di sini terdapat tutur kata atau tingkah laku yang menyinggung mana-mana pihak, sama ada sedar ataupun tidak. Sesungguhnya tiada yang sempurna dan saya mohon dihalalkan segala ilmu, jasa dan gurauan. Pesanan buat anak-anak didik. Dengar anak-anak didik cikgu. Sayang cikgu tak? Sayang cikgu dengar. Pesanan buat anak-anak didik tercinta. Teruskan berusaha. Jadikan ilmu sebagai bekalan dan adab sebagai pedoman. Kejayaan kalian kelak adalah hadiah paling berharga buat seorang guru. Akhir kata, saya doakan semoga sekolah kebangsaan Islam terus cemerlang dan berjaya dalam apa jua yang diceburi. Dan untuk semua rakan seperjuangan, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, kekuatan dan keberkatan dalam setiap urusan yang dilakukan. Terima kasih atas segala kenangan dan persahabatan. Jangan lupakan saya. Semoga silaturahim antara kita akan terus kekal abadi. Sekian, terima kasih. Itulah tadi ucapan dari insan yang terakhir, Puan Nur Rasidah. Syarat dengan nasihat buat Islam, Puan Nur Rasidah boleh balik tatap album sebagai kenangan daripada kami sahabat-sahabat di Sekolah Kebangsaan Islam. Seterusnya dipersilakan kepada Rasidah untuk memotong kulit kuning sebagai simbol kesabaran. Murid dari Ketuan kepada acara yang berlangsung di depan ini sebuah kenangan yang mungkin tidak akan dilupakan, oleh Puan Nur Rasidah. Seterusnya menyalurkan selempang kesaraan daripada Ustazah Karimah, wakil ketua guru dan staf. Nothing. Semoga segala ini menjadi kenangan abadi. Akhir
Okey, boleh beri tuan. Ada sisi. Okey, bagi memulakan sesi penyampaian cedera ini, kita mulai dengan penyampaian hadiah daripada murid. Okey, dipersilakan murid-murid yang ingin memberikan hadiah cedera hati kepada saudara sidang. Boleh naik ya? Naik murid. Dipersilakan murid yang ingin memberikan hadiah pribadi kepada Cikgu Nurasida. Dipersilakan murid. Gitu dah. Situ Wiko kena ambil gambar. Kita ambil ke tepi ya. Tu orang ambil gambar. Kita ambil video je, gambar tu. Okey, ramai murid yang ingin menyampaikan hadiah kepada Puan Nurasida. Okey, teruskan murid. Okey, masa dekat banyak, teruskan murid. Okey, teruskan murid. Begitu rapat Puan Nurasida dengan anak-anak PJ. Ramai yang ingin menghargai Puan Nurasida memberikan hadiah. Okey, murid yang lain berada di dewan, kita beri tumpuan. Jangan bising, jangan mengganggu notis, jangan bising.
Okey, tahap 1, tahap 1, 2 dan 3 dah sampai masa balik ya. Okey, saya rasa guru-guru baru kita selesaikan tahap 1 dulu. Okey, tahap 1 boleh bangun. Tahap 1 bangun. Okey, guru. Tolong suraikan murid tahap 1 dulu. Okey, lalu kita buat. Kau ni, kadang-kadang ni. Kau ni pun. Saya tak nampak. Kau ni pun. Okey, seterusnya hadiah daripada kelas ya, hadiah khas dari kelas. Dipersilakan hadiah dari kelas 4 Ibnu Rayyan. Siapa? Orang dia. Ada tak? Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan hadiah peribadi daripada guru. Dipersilakan adik Muhammad Atidayan daripada Safi Ibnu Sina mewakili Ibunda Cikgu Nora Sumawati. Seterusnya dipersilakan Al-Fatih Harim daripada kelas 5 Ibnu Firnas mewakili Ibunda Nurul Hidayat. Seterusnya dipersilakan Sofia daripada kelas 5 Ibnu Sina mewakili ibundanya Anita binti Talib. Seterusnya dipersilakan anak kepada Cikgu Hartini ya. Okey, dan seterusnya dipersilakan daripada kelas 5 Ibnu Sina mewakili Ibunda Puan Atia binti Abdul Aziz AJK PIDKS. Okey, tahun 2 boleh bangun. Tahun 2 boleh bangun. Okey, seterusnya wakil daripada kelas. Ada tak? 4 Ibu Pengayan. Ada tak? Ada wakil daripada kelas 4 Ibu Pengayan. Nak berjaya? Kepada Puan Rasida. Jadi 3. Okey, tahap 3 boleh juga bersurai tahap 3. Okey, dalam barisan ya. Okey, seterusnya dipersilakan Puan Norzila, Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Seterusnya dipersilakan Puan Rohani mewakili Panitia Sains. Seterusnya dipersilakan Puan Noriha, Ketua Panitia Agama Islam mewakili Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab. Seterusnya dipersilakan Puan Azlina selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu mewakili guru-guru Bahasa Melayu. Seterusnya dipersilakan Puan Wan Hidayah, Ketua Panitia Sejarah mewakili guru-guru mata pelajaran sejarah. Dan sekali daripada prasekolah dipersilakan Puan Nafisah selaku Pelaras prasekolah untuk menyampaikan terhati kepada semua Rasid. Okey, seterusnya sumbangan ikhlas daripada guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Islam. Pihak majlis mempersilakan Ustaz Sabri
selaku pengerusi kelab guru dan staf untuk menyampaikan hadiah kepada Puan Rasida. Seterusnya, tanda kasih cinta pada seorang ibu meraihkan pengakhiran perjuangan seorang ibu dalam dunia pendidikan. Yang akan mempersilakan Cik Nur Aina Anis selaku anak kanda kepada Puan Rasida bersama dengan saudara Nur Aiman Alif untuk menyampaikan hadiah kepada bonda tersayang. Bergembiralah bersama. Okey, ada lagi hadiah daripada guru ya. Okey, silakan Cik Buah. Cik Buah dipersilakan untuk menyampaikan hadiah kepada Puan Rasida. Okey. Hadiah khas, seterusnya hadiah khas daripada sahabat sejati tetap di hati. Dipersilakan Puan Yusnida dan Puan Rosmina untuk menyampaikan hadiah daripada sahabat sejati tetap di hati, sahabat sejati Puan Rasida. Dipersilakan cendahan ikhlas daripada Encik Mazli Muhammad Syed, guru penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Islam, menyampaikan cendahan hati kepada Puan Rasida. Kemudian disusuli pula hadiah khas daripada Encik Ahmad Zainal Adha bin Muhammad, penolong kanan hal Dewan Murid Sekolah Kebangsaan Islam. Seterusnya, cendahan hati khas daripada Encik Muhammad Rafizi bin Razani, guru penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Islam. Dan hadiah pemuncak khas daripada keluarga besar, dipersilakan Encik Alias bin Arifin untuk menyampaikan cendahan hati khas kepada Puan Rasida. Hadirin sekalian, seterusnya, untuk makluman hadirin, kerana terlalu banyak kenangan yang terpahat dalam jiwa Puan Rasida di SD Islam, beliau dengan berbesar hati ingin menyampaikan cendahan khas kepada pihak sekolah. Untuk itu, pihak majlis mempersilakan Tuan Guru Besar menerima cendahan tersebut. Okey. Ada satu lagi hadiah yang belum disampaikan daripada PIBG. Okey, daripada PIBG, kita daripada PIBG dulu. Okey, kita teruskan kepada sumbangan ikhlas daripada Puan Rasida kepada pihak sekolah. Dipersilakan Tuan Guru Besar untuk menerima mod cek daripada Puan Rasida sumbangan khas sebagai tanda kasih, tanda cinta kepada Sekolah Kebangsaan Islam. Maka sempurnalah acara penyampaian hadiah kenang-kenangan untuk yang diraikan Puan Rasida binti Muhammad. Dipersilakan Puan Rasida kembali ke tempat duduk dan barisan pentadbir serta Cik Saiful untuk kembali ke tempat duduk.